Korang, sekarang aku dekat ni Pasar Awam Bandar Baru Bangi ni. Kat sini ada banyak kedai weh. Nampak? Banyak gila kedai untuk korang makan. So aku nak tengok juga kat sini ada apa sebenarnya. Okay, ni dia korang. Kedai pertama kita jual Kak Rose Corner. Ni Kak, aku jual apa ni Kak? Gerai akak ni jual masakan sarapan pagi. Masakan sarapan kita ada pagi. nasi lemak, Best seller. Mi kari dengan apa tadi? ayam goreng panas-panas. Ayam goreng panas-panas. Kat sini juga ada Abang Mat Laksa ni. Macam-macam dia jual. Akak jual apa Kak kat sini Kak? Kat sini akak jual nasi dagang. Nasi dagang. Nasi dagang ada guys. Nasi dagang, Laksa. Apa nasi lagi Kak? kerabu. Nasi kerabu kita beras Nasi kerabu. basmati ya. Beras basmati ya pakai? Rumah homemade. Kita buat kat sini, kita jual terus. Buat kat sini jual terus. Memang fresh-fresh Kak buat ni. Fresh. Bukan ready made Bukan. Sini juga aku nampak ada ni. Din roti canai. Nampak macam banyak juga dia orang jual ni. Kat sini kita ada roti canai. Ada pelbagai roti. Pelbagai roti. Roti apa yang best seller kat sini? Dekat sini yang ramai orang order adalah roti tanpa sambal. Dekat sini kita juga ada banyak variation of kuih dekat sini. Roti canai frozen? Yes. Oh my god. Masuk freezer tahan sebulan guys. Oh ni roti bom. Yes, yang ni roti bom. Roti bom pun ada guys. Ni dia juga kat sini pun ada roti canai juga daripada kedai tadi. Nampak menu ni macam banyak juga ni. Sini kita orang jual roti canai. Roti canai? Paling best orang order sarang burung. Lempeng pisang pun ada juga. Pisang? Ya. Lempeng pisang? Ya. Ni apa benda bang? Yang ni lempeng kelapa. Oh ni lempeng kelapa tu? Ya. Kat sini juga banyak ni. Ada selera Timur Pak Din. Kat sini pun jual macam-macam lagi. Nasi dagang, nasi kerabu. Ni pun ada nasi dagang, nasi lemak ada, daging bakar. Paru belado pun ada. Daging bakar, sambal sotong, daging goreng. So tengok korang, nampak tak? Banyak gila kedai-kedai lain. Ni kedai Gerai Kak Kia ni. Abang jual apa bang kat sini? Ni jual kuih, jual bihun sup. Jual kuih, jual bihun sup. Ni yang famous? Nampak tu bihun sup dia. Banyaknya bang. Kuih sini semua legend-legend ni bang. Serius abang? Ya. Legend-legend? Legend-legend semua bang. Adik tu legend, ni kuih kaswi. Ni kasih gedi orang panggil. Kaswi gedi. Kasih gede. Abang selalu datang sini ke bang? Saya setiap minggu lah. Weh, serius lah. So, aku kata sepanjang aku jalan ni tadi, banyak gila kedai-kedai yang sedap-sedap. Rupa-rupanya kat hujung ni pun ada lagi satu. Ni nampak ni Warung Zni, nikmati menu, terukai menu makanan Johor. Dia jual makanan Johor kat sini. Ada laksa Johor, lontong. Laksa Johor lontong pun ada? Mana kat ini ya? Ya, itu laksa Johor, lontong. Berapa ringgit ni kak? Laksa Johor RM7. Laksa Johor RM7. Lontong RM6. Ya. Ada jual apa lagi kak kat Nasi sini? lemak, belauk. sambal kerang, nasi lemak paru, nasi lemak udang, nasi lemak sotong. Banyaknya. So kalau korang nak datang sini, nak try semua makanan ni, nampak? Makanan apa ni banyak ni kan? Korang boleh je datang